Untuk pisau yang tahan lama, kenalah tebai. Dan bila tebai, dia akan berat. So, macam mana nak bagi dia ringan, kita kena ambil yang 12 inci. Untuk pisau mesyur rumput ni, aku guna yang 12 inci punya. Kalau lah rumput lalang tu dah tinggi sampai ke pinggang, pisau lah jawapan dia. Tapi kalau rumput tu parai-parai betih je, kita guna je lah tali nylon. Lagi cepat kerja. Nak guna trimmer head auto macam aku guna ni, ada cara yang betul dia. Pasal tak? Kenapa kadang-kadang kalau kita guna trimmer head jenis ni, tali dia automatik keluar juga walaupun kita tak ketuk. Dekat body trimmer head tu pun dah tulis, do not exceed 10,000 RPM. Maksudnya, kita tak boleh nak laju-laju sangat lah. Dan trimmer head jenis ni, dia agak sensitif. Setakat rumput yang lembut tu memang tak ada masalah untuk trimmer head ni. Tapi bila hampa potong tu, janganlah terlampau rendah sangat sampai kena bahagian tanah. Dan tali dia akan terpanjang juga kalau kena pada bahagian-bahagian yang keras. Macam batu, tiang elektrik, pokok-pokok liat, kayu dan benda-benda yang keras lah. Ini tips aku nak bagi. Kalaulah kawasan yang kita nak machine tu ada benda-benda yang keras macam tu, just slowkan sikit dia punya speed. InsyaAllah, tadi dia maintain je tak panjang sampailah kita ketuk untuk panjangkan tali tu. Yang mana yang suka buat konten dalam medsos, tak kisahlah TikTok, YouTube ke Facebook, hampa perlu ada tripod ni. Ni tripod budget yang harga dia murah dan kualiti dia memang terbaik. Aku dah guna benda ni untuk buat aku punya konten. Memang mudah kerja. Dia cepat untuk kita buka bagi panjang, cepat juga untuk kita tutup dan simpan. Semua barang yang aku pakai dalam video ni, link ada dekat video ni. Apa klik, apa beli je kat situ.